Assalamualaikum my dear Arabic learners, حياكم طيب في هذا اليوم سنعلم عن ماذا؟ سنعلم عن الكلمة أقد. Haya. Okey, jadi tadi kita dah tengokkan apa tajuk kita hari ini. Persamaan perkataan antara bahasa Arab dan bahasa Melayu untuk hari ini ialah perkataan akad. Perkataan akad ataupun dikenali sebagai aqdu di dalam bahasa Arab. Okey. Jadi kat sini saya akan terangkan maksud di dalam bahasa Arab dan maksud di dalam bahasa Melayu. Jom. Maksud di dalam bahasa Arab yakni aqdu bermaksud aqdu secara harfiah bermaksud ikatan, perjanjian ataupun kontrak. Digunakan dalam konteks contohnya aqdu zawaj. Yang pertama, akadul zawaj, akad nikah. Akadul bai', akad berjual beli. Ataupun kita panggil akad lah, kita panggil kontrak jual beli. Kita ada juga akadul amal, kontrak kerja. Jadi, makna akad di dalam bahasa Melayu pula adalah digunakan terutamanya dalam konteks perkahwinan lah. Kita selalulah, orang Melayu ni mesti dia kata akad nikah, akad nikah. Okay, bila kau akad nikah? Akad nikah dekat masjid mana? Mesti kita guna. Itulah biasanya dalam kehidupan orang Melayu ni. Selain tu, kita juga sebenarnya boleh guna untuk maksud umum. Contohnya akad jual beli. Contohnya saya kata kat penjual, Kak, saya nak beli ni satu kak, buku ni satu. Saya nak beli buku ni satu kak. And then akad tu kata, okey, saya jual. Tak semestinya perlu adakan saya jual, saya beli tu, tapi ada menunjukkan pembelian tu. Itu pun dikira akad juga. Akad dalam bahasa Melayu ni juga kita gunakan untuk menunjukkan perjanjian yang sah antara kedua-dua pihak. Maksudnya dua-dua pihak dah bersetuju. Berikut ialah beberapa contoh penggunaan ayat akad di dalam bahasa Melayu dan padarannya di dalam bahasa Arab beserta maksudnya. Jom kita tengok ayat pertama. Untuk akad nikah ataupun perkahwinan kita guna akad nikah antara Ahmad dan Siti telah berlangsung di masjid semalam. Maksudnya kita gunalah perkataan akad nikah mesti sekali. And then untuk bahasa Arab pula, tamma aqdu zawaj baina Ahmad wa Siti fil masjidi ams, yang bermaksud telah berlangsung akad nikah antara Ahmad dan Siti di masjid semalam. Jadinya nak menunjukkan kat sini ayat akad ni memang mempunyai maksud yang memang sama. Bukan hampir sama, tapi memang konteks yang sama. Untuk akad jual beli pula,